Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So ni adalah video terakhir aku untuk trip aku daripada Hanoi, Sapa, Hekau China and bergerak ke Hanoi semula. So malam ni kita akan gerak ke Hanoi semula lah sebab flight kita orang esok pukul 2 petang. Actually kita orang sekarang ni tengah tunggu Grab and tengah tunggu orang sewa motor juga sebab kita orang kena serahkan balik kunci motor semua. Lepas serahkan kunci motor, kita terus bergerak ke stesen bas lah. So nanti aku akan tunjukkan lah stesen bas ni macam mana. Kita orang akan bergerak ke Hanoi menaiki sleeper bus. Sebab hari first kita orang ke Hanoi nak gerak ke Sapa tu kita orang naik limousine van. So ni kita orang naik sleeper bus pula. So korang enjoy lah dia video ni, okay? Sebelum kita orang nak gerak balik ke Hanoi dari Sapa ni kan, kita nak jalan-jalan dekat night market dekat Sapa ni, okay? So ni lah contoh light market dekat Sapa ni guys. Ni dekat Sapa night market nama dia. Macam-macam dia jual. Oh lawa kata putar. Weh, mata automatik je. Weh aduh. Ketak. Oh. Ketak. Weh, itu ketak dia. Katak mana? Ni katak bodoh. Real ketak dia. Katak sial. Just looking. Apa ibu? Dia video call. Apa ibu sini? Dia video call bini. Kamu lama yang mati. Kerbau. Tak boleh tu. Nampak macam tak ada makan ya. Sebab tak semelih gila. Kebanyakan dekat dalam night market ni banyak jual pelik-pelik tu. Ada kerbau lah, serunding ayam, daging lah. Tapi bukan macam Malaysia punya. Dia yang kata ketul ni. Kau nampak ni ada patung lagi. Peluru dah lah. Peluru siap. Tembak orang, duit pun ada. Apa rasa ketak putar? Apa rasa kata putar? Nopok nolat. Sini pun ada durian guys. Durian. Hai meet Zoe dekat Vietnam. Walaupun dah dekat nak balik Malaysia, baru nak try meet Zoe kat Vietnam. Dekat China dah try, dekat Vietnam tak try lagi. So let's go kita try. So kita nak order air mizue dekat sini. Harga dia tahan murah juga ah, RM8,000 mah. Oh, RM4. RM4. Tak mahal lah. Dekat harga Malaysia RM20,000 ni RM4, RM3. RM3. RM20,000 RM3. Yang ni harga dia RM8,000 kat RM4. Premium. Ini boba tea juga, brown sugar jolly milk tea. Murah juga. So ni dia punya menu guys. Ya. Mana orang ni? King good lah. Gitu. Ya. Betul ya. Aku pasal ni. Dia orang tak ada rusi ni. Ya memang. Kau tak ada kertas RM200,000 tu lah dia paling rendah tu. 1,000 tu kau tak bersamaan dengan apa? 1,000 bersamaan 0.15 sen. Mango orange tea. 0.5 sen. 1.5 sen. 1,000 Vietnam. Harga dia di Malaysia bersamaan dengan 0.15 sen. Okay, maka dapat boleh rendah lagi tau. Air mixu dekat Vietnam, Sapa. Berapa ribu? Mizue. Berapa harga? RM25,000 dong. RM25,000 Dong. Harga dia bersamaan Malaysia bersamaan dengan RM20,000 bersamaan RM3. Sebab RM10,000 RM1.5. Kalau RM20,000 RM3 lah. So kalau RM25,000 RM3.50. Dah dapat satu mizue dekat Vietnam. Kalau kat China hari tu dalam RM4 jugalah. RM4 ke RM3 macam tu dia dapat air. Kat Malaysia RM5. Kat Malaysia currency kuat.
dia main peranan juga kat situ. Itu kalau salah satu info yang korang akan tahu lah. Kalau negara yang currency dia rendah, harga dia memang makanan semua rendah lah. Lagi-lagi benda yang viral macam Mizway ni kan. Asal dekat sini je ada orange mango. Orange mango berapa ribu? 25 juga. 25,000 juga. Harga sama juga. So kita try. Kopi tu tak bagus sangat. Vietnam punya kopi memang sedap walaupun kat Mizway. So aku prefer guys. So let's go, kita try juga. Ha? Ni Colombia Coffee. Ya. Ui, Colombia Coffee. Engkau kopi kat Vietnam pun tak? Mana tu? Duduk tu. Mana? Sedap. Dia tak lama sangat, dia biasa je. Jom, kita gerak balik ke Hanoi. Let's go. Kat Vietnam ni nak lintas jalan kau lintas je. Nanti pandai-pandai kita elak. Nampak kita ni kan. Dia pandai-pandai dia elak kita. Dia gerak je lagi. Dia tak berhenti pun. Okay. Sini penuh Grab. So kalau korang hantar Vietnam, kena ada Grab lah. Yang mana kat Malaysia tu tak pernah ada Grab, korang kena download Grab, okay? Sebab Grab dekat Vietnam ni sangat banyak, okay? Kau tak order kat Grab dekat apps pun tak apa. Kau order je kat diorang. Mana kau nak pergi, kau cakap je. Tapi kalau kau order direct, scam tinggi. Berapa durian? 100,000 satu bekas. 1,000 satu bekas? 1,000? 100,000. RM15? Wah, tanta durian kampung. Tapi sedap juga tu. Satu bekas lah, RM15 murah. So kita nak bawa balik luggage ni ke bas, sleeper bus. So inilah bas kita untuk hari ini. Hai, bas kita untuk hari ini guys. So bagasi korang dia akan letak kat bawah. Kat dalam ni katil-katil korang. Korang tak naik ketakan duduk tau, korang akan baring. Ni adalah bas kita hari ni. Sebelum masuk kena buka sleeper, kena kat kasur. Nanti dia bagi plastik. Nanti dia bagi plastik, korang kena buka kasut korang, masukkan kasut korang kat dalam plastik tu. So sebelum kita balik, kalau nak buat tandas kat sini pun ada tandas juga. And jangan risau, kat dalam bas ni ada tandas juga guys. Okay, dekat dalam bas ada tandas juga, korang jangan risau. Kalau korang nak masuk sini, dia akan bagi korang plastik ataupun bag lah untuk masukkan kasut-kasut korang dekat dalam tu. Nampak? Seorang-seorang dia akan bagi. Kasut buka. Itu kalau korang dapat. Kasut korang masuk kat dalam tu. Kita kat dalam bas, sleeper bus. Aku nak review apa yang ada kat dalam sleeper bus ni. And aku punya katil kat mana. Okay, dalam bas ada katil guys. Tengok. Okay, ini kawan aku punya katil. Hai guys. Kai. Hai guys. Ni aku punya. And kat sini kalau korang nak buka lampu kan, tutup lampu, tekan ni guys. And dah tutup. Kau orang boleh tidur dengan lena. Kau nak bangun, nak buka lampu samping ke kan, buka. Nampak? Okay, ni kawan aku punya katil. Okay, tengok. Dia pun selesa kat sini. So macam mana, leg room okay? Oi. Okey. Okay Tapi tu lah, orang kena pakai token ni sebab dia punya ni kulit. Bulet, okay, faham. Okay, macam mana Aziz? Okay Okay, kita review tandas pula sebelum member kita masuk tandas. Mana tandas? Ni tandas Okay, nampak guys, dalam ni ada tandas tu. Okay, nampak tu guys. Ada bidet tu guys. Nampak? Ada sinki, ada bidet, ada tu sampah. Apa lagi korang nak? Tapi inilah dalam keadaan dekat dalam bas, sleeper bus ni, okay. So tutup balik. Dah pakai, kena tutup. Ni aku berada dekat dalam sleeper bus ni. And inilah tempat untuk aku tidur malam ni. Daripada Sabah ke Hanoi. So aku nak tidur. Kita tengok muat tak? Muat tu. Walaupun aku tinggi kan 183, tapi okey lah. Cuma kaki aku kena sini sikit lah. Tengok kaki aku. Kaki aku panjang sangat tu. Tapi boleh dah. Dia bagi kau selimut juga. Boleh buat tidur kan. Cuma kau tak nak selimut, ambil selimut ni, baring kat atas, tidur. Tinggi sangat kau juga. You tu, air terlampau tinggi tu. And kalau korang rasa tak selesa dengan orang sekeliling kau jalan-jalan kan, tutup je tingkap tu. Kita ada langsir, dia bagi langsir, tutup je. Nampak, tutup. Ada USB pad juga. Kau boleh charge kau punya power bank ke, charge kau punya, kau kata apa, phone ke kat sini.
Okay. And wifi, lupa nak mention weh. Ada wifi tu. Nampak? Ada tempat charging juga. Dia bagi kau USB-C dengan micro USB. So ni adalah dia punya contoh dia. Dia berapa ni? Ada 1, 2. Ada 2 tempat charger. 1, 2, 3 weh. Satu sini lagi. TV pada cuma tak tahu orang guna macam mana. Okay guys, tu saja untuk review sleeper bus daripada Sabah ke Hanoi. So, okay lah. Aku nak tidur dulu. Jumpa korang next video. Okay, bye bye. Kita baru sampai dekat Masjid Hanoi. Nama dia Al-Nur Masjid. Ni masjid kat Hanoi. Kita orang baru saja sampai pukul 4 tadi and then terus pergi masjid. Dan ada satu kejadian yang aku akan ceritakan korang lirik pada hari ni. Nanti aku buat cerita. Sekarang ni aku solat dulu. Lagi beberapa jam je nak flight balik ke Malaysia. So lagi beberapa jam ni kita orang manfaatkan masa. Okay, kita dah tengok World Cup dekat cafe kat Vietnam ni. Tengok buat World Cup dekat kat Vietnam guys. Norway lawan England. Okay. Ni kalau korang nak order air kat kedai ni lah orang kata apa harga-harga dia. Sekarang England tengah leading 2-1. Nampak guys. So lepas tengok World Cup ni kita orang cara nak pergi ke jalan-jalan dekat Hanoi All Quarters. Okay. Lepas tu kita orang gerak balik. Okay, kita gerak ke airport terus lah. Ini guys, England menang. Norway kalah guys. England macam biasa anak FIFA. Tiba-tiba England anak FIFA tiba-tiba. Semua anak FIFA. Dah kalah dah guys, Norway. Good game Norway. Astra Norway, good game England. Actually guys, aku nak beritahu something lah. Tadi masa aku keluar daripada bus kan, aku tertinggal aku punya glasses tau dekat dalam bus tu. Dia macam dia cakap bagi orang yang akan biarkan lah kat pasukan. Tapi aku tak boleh tau sebab glasses aku beli mahal weh. Gentle Monster 1000 aku beli dekat Osaka. Boleh tertinggal kat dalam bus tadi alamak. Tapi aku dah check dengan customer service kat Klook, dekat tu juga, dekat chat dekat orang bas tu juga, tapi semua dia palau. Tapi kat Klook dia balas. Dekat yang orang Xiao Vet bas tu pun dia palau aku. Tak tahu lah. Aku harap glasses aku dapat lah. InsyaAllah kalau glasses aku dapat balik, aku akan update jugalah. Aku akan buat video yang glasses aku dah dapat balik guys. Aku korang doa lah supaya glasses aku dapat. Aku ni tengah orang kata peresah ni, glasses aku tak ada. Korang tengoklah reaction aku bila aku dapat jumpa balik glasses aku yang aku tinggal dekat dalam bus tu guys. Dah. Alhamdulillah dapat juga. Oi, gini tu. Tinggal spek Gentle Monster. Alhamdulillah dapat tu. Glasses. Ni kalau tak dapat kan, aku tak boleh balik Malaysia tu. Aku duduk Vietnam je tu. Okay guys, glasses aku dah dapat balik. Alhamdulillah. Kalau glasses ni tak dapat balik kan, aku tak balik Malaysia tu, sumpah. Sebab glasses ni bukan nak cakap apa lah, sebab kau beli mahal, kau tak boleh, kalau hilang kau akan rasa resah tau. Faham maksud aku? So aku dah sampai ke tempat transport bus ni, and dia dah bagi balik aku yang glasses. Alhamdulillah. Tengok, dia check dekat check ni guys. Dia check aku. Sekejap nampak? We receive your message that you left your glasses. Lepas tu dia suruh datang kat sini lah untuk collect aku punya glasses. Nampak? Alhamdulillah dah dapat balik guys. Setelah berseharian. Bukan seharian, daripada pukul 5 pagi tadi lah. Aku risau bas tu dia dah pergi sampai balik tu je. So Alhamdulillah dah dapat. Yeay, boleh balik Malaysia. Sekarang kita tengah tunggu Grab untuk pergi ke airport. So ini adalah hari last day kita guys dekat sini. Macam mana perjalanan 6 hari 5 malam? Bagi review sikit lah. Tak best saya. Okay. Zik tak? Puji tak nampak. Okay. Kimi pula. Tak ada sushi. Alamak. Orang pergi Vietnam nak dapat Fuji, tak ada sushi. Lepas tu Vietnam tak best. Apa benda lah diorang dapat sangat tak ada otak. Sorry dia tak ada otak. So let's go, kita pergi balik Malaysia. Let's go. Go.
Kimi no Nawa. Cerita bagai Mak Anda. Tak, baju tu murah je so RM26. Okey, awak tinggal kat mana? Sini hari tu tinggal. Itu salah kau orang. Saya ambil tanggungjawab benda tu sendiri. Tinggal kat kedai. Benda tak nak check kau. Tengah beli Dia apa sini kot beli. Aku punya glasses tinggal dekat dalam bas. Beg kau tinggal tak? kau tengok Tak, dia punya baju tertinggal kat kedai. Baju dia beli pula harga 1 juta. Harga dalam RM160 Malaysia. Dia RM26 je. Harga RM20. Kau kebuat macam 120. Nampak guys, aku ketipu. Tanya bukan dia. Nak kena viral ni. Awak nak kena viral ke? Ni memang 1 juta, sorry. 1 juta Wih, mahal dia. Awak beli kat mana? Ha? Awak beli kat mana? Saya beli dekat Malaysia, dekat Adidas. Ush, takkanlah sampai 1 juta awak. Awak dapat sign daripada orang main iPhone ke? Tak, itu memang baju petronas kan? Ush, kita review sikit boleh? Okay, kita tengok. Kita ada HPE, TeamViewer apa. Sponsor semua terkenal tu. Baju mahal awak ni kan. Tapi dia ni lagi lawa daripada kita. Saya viral ni awak Saya viral muka awak. Ini dapat bukan Mahal kat Vietnam. Mahal kat Vietnam macam ni. Sekarang kita berada dekat dalam airport Hanoi dah. So far macam-macam jadi jugalah. Kita orang selama 6 hari 5 malam ni. And kita orang tengah prepare barang untuk check in. Okay, ni pun barang kita orang beli nampak yang boleh kasut lagi. Yang dia beli baju sikit. Dalam ni pun ada baju banyak. Kat dalam tu pun ada. Nampak semua tengah prepare barang untuk check in. Sekejap lagi. Ni seorang baju tinggal. Aku pula glasses tertinggal dan sepeda dapat balik. Alhamdulillah. So kita orang nak gerak balik ke Malaysia. So itu sajalah trip perjalanan kita orang selama 6 hari 4 malam dekat Vietnam ni. So insyaAllah kalau ada rezeki lagi kita orang pergi travel, kita akan buat vlog lagi. So korang stay tune. Nanti kita orang akan vlog kat Jepun lah. Okay, nanti kalau kita orang ada kat Jepun ramai-ramai, kita akan buat vlog juga. 5 tahun. Alright guys, kita orang dah nak gerak balik daripada airport Hanoi ke Kuala Lumpur. So kita orang akan depart pukul 2.45 sampai KL around pukul 7 malam. So trip 6 hari dan juga 5 malam kita berjalan dengan lancar. Okay, sebenarnya macam-macam berlaku lah selama kita orang dekat Vietnam ni. Apa tu, power bank aku apa tu, lupa nak ambil dekat kedai makan halal. Lepas tu kawan aku pula tinggal baju dia pergi kat kedai, tinggal baju. Okay, lepas tu glasses aku tertinggal kat dalam bas. Lepas tu pagi tiba-tiba pergi China, pergi Hekau. Padahal tak ada dalam plan pun. So macam-macam nak berlaku 6 hari 5 malam. Ni biasalah trip DIY kan. Apa benda kita boleh tukar. Kita bukan group series, betul tak? So itulah perjalanan kita rasa 6 hari 5 malam di Sapa, Hanoi, Sapa, China and Sapa again. Okay, so kita akan gerak balik ke Malaysia. And tu saja untuk vlog kita orang. So jumpa korang untuk next vlog seterusnya.